Bagi makan pun masuk syurga. Tuan-tuan puan-puan, Datuk Datin, bagi makan pun masuk syurga. Imran. Tuan Empoh Imran. Nah, saya cerita nah, bagi makan pun masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang tengok video ni, saya nak maklum nah, anak-anak Pondok Rehabil Abadah, kita kat rumah makan penuh meja. Kalau anak-anak kita kat rumah, kita tolong masak. Tapi kat sini mereka berdikari, bergotong royong masak juadah berbuka puasa. Jadi jangan lepaskan peluang. Sertai kami bersama di Pondok Rehabil Abadah untuk sama-sama kita membantu anak-anak Pondok Rehabil Abadah, masyarakat di sekitar pondok kita, supaya boleh merasai apa yang kita merasai di rumah. Jadi untuk makluman yang melihat video hari ini, saya nak cerita hampir 80 ke 100 orang setiap hari istiqamah daripada mereka berbuka puasa, solat tarawih, kemudian qiyamul lail, tadarus dan tilawah al-Quran, kemudian sahur bersama, kemudian ada moreh pun bersama. Jadi jangan lepaskan peluang tuan-tuan puan-puan. 80 orang ke 100 orang kita jamu hari-hari ni. Sedekah paling utama apabila ditanya oleh Sayyidina Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah, kata baginda Nabi, sedekah pada bulan Ramadan. Jadi tunggu apa lagi? Bulan Ramadan dah nak sampai dah. Jom sama-sama kita bersedekah dengan menyertai pakej infak Ramadan yang akan disediakan oleh Pondok Rehabil Abadah. Tengok kat bawah ni apa pilih pakej. Apa berebut sebab terhad, saya cerita terhad. Sertai kami di Pondok Rehabil Abadah.